mata bersinar, 3 gadis itu pergi ke sekolah bersama kelihatan cantik dan penuh tenaga. Halo. Gadis zamrud yang pecah. Setiap gadis menjaga penampilan dengan baik supaya dia sentiasa bersinar. Gadis ruby kaya. Setiap rincian dibuat dengan teliti, membuatkan para gadis berasa sangat gembira. Gadis berlian yang sangat kaya. Walaupun dia sangat berhati-hati, Baby Doll masih terlanggar rakan-rakannya secara tidak sengaja. Awak okey? Kami tidak maksudkan begitu. Lap sahaja. Tak apa. Mari kami bantu anda membersihkannya. Terima kasih semua. Hai, semua orang. Halo, cikgu. Hai pada perubahan yang bersahaja sudah sana. Akan datang sekolah kami akan mengadakan pertandingan makeover yang sangat menyeronokkan. Semua orang dialu-alukan untuk menyertai dan berseronok. Pemenang akan menerima trofi berkilauan yang sangat istimewa. Hei, mari sertai pertandingan ini bersama. Kedengaran hebat. Cikgu, kami ingin sertai bersama. Baik, jika anda ingin sertai sila ikut saya sekarang. Ya. Baiklah, anda sekarang mempunyai 60 minit untuk menyiapkan semuanya. Ya, jumpa lagi, cikgu. Baiklah, masa anda bermula sekarang. Semoga berjaya. Selamat tinggal. Baby Doll tertanya-tanya bagaimana mahu menjadikan wajahnya lebih berkilau. Kemudian dia tiba-tiba mendapat idea. Dia mengeluarkan sebungkus biji zamrud dan bersedia untuk memulakan. I cut the bow from denim glue. It seamlessly ran through the thrift store racks like a deer with glitter teeth. You laugh at my crooked seams. I say that's the point, baby. I make a scene with a safety pin joint. Benih-benih dengan lembut diletakkan ke dalam basuh. Kemudian dia menambah air sejuk untuk membantu mereka tumbuh. Dan sekarang dia menunggu dengan tenang. Selepas mengumpul batu permata zamrud, Baby Doll mula menghancurkannya dengan tukul untuk menukarkannya menjadi serbuk berkilau yang berkilat. Serbuk kilau hijau menjadi solekan, menambah kelembutan dan kecerahan kepada Baby Doll. Semasa dia berasa gembira, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan matanya. Rupa-rupanya cahaya itu datang dari rakannya Sarah. Dua bola cahaya yang dibuat oleh Sarah perlahan bergabung menjadi satu bentuk yang terang. Kemudian dia menggunakannya untuk mencari batu delima, permata yang paling dia gemari. Wow. Ia kelihatan sangat cantik. Wow. Selepas beberapa usaha, Sarah menemui delima yang diperlukannya. Dia mengeluarkan kotak dengan topeng muka di dalamnya. Dengan lembut meletakkan permata itu di dalamnya. Dan dengan senyap menunggu keajaiban berlaku. Sambil memegang topeng muka buatan tangan, Sarah dengan gembira memakainya di muka. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Bagaimana dengan Katie?
Dia mengendalikan alat terbang yang membawa sebiji belian yang sangat berharga, menunjukkan bahawa dia kaya dan suka berbelanja. Debu berlian halus jatuh perlahan bersama angin ke wajah Katie, menjanjikan penampilan solekan berkilau dan cantik. Wajahnya sudah cantik, tetapi bagaimana dengan rambutnya? Dengan gaya buatan sendiri yang mudah, anak patung bayi itu dengan lembut menyiram bunga memanjat, seolah-olah sedang bersedia untuk idea baru yang semula jadi dan unik. Rambutnya kini kelihatan segar dan comel, seperti angin sepoi-sepoi bahasa, membuatkan Sarah di sebelah sana merasa sangat kagum. Sarah juga mempunyai rancangan untuk rambutnya. Dia menghias riben rambutnya dengan berhati-hati menggunakan batu delima kecil yang berkilauan. Melihat bahwa kawan-kawannya sudah bersedia, Katie tidak tinggal diam. Dia dengan cepat mengambil kawalan untuk peranti penerbangan, membuat semua orang ingin tahu tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Anda kelihatan sangat cantik. Anda juga kelihatan hebat. Hei, awak bersinar seperti bintang. Anda kelihatan sangat menawan. Memang. Hai, kita masih perlu selesaikan pakaian kita. Ya, beri kita cepat dan buat ia bersinar. Ya. Ini kelihatan sangat cantik. Saya akan memilih ini. Yang ini untuk saya. Ketiga rakan menggunakan kuasa istimewa mereka untuk mencipta pakaian yang cantik dan terang. Baiklah, adakah anda semua sudah selesai dengan persembahan anda? Ya, kita sudah selesai. Baiklah, sekarang saya akan melihat dan memberikan markah saya. Guru melihat Katie dan wajahnya yang berseri membuat guru berasa sangat gembira. Bagaimana kamu semua jadi comel begini? Terima kasih, cikgu. Sekarang giliran Sarah. Matanya menunjukkan penampilan yang anggun dan elegan, seperti putri dari kisah dongeng. Wow, ini hebat. Ya, Pakaian kreatif dan mengejutkan baby doll membuat guru itu membuka mulutnya kerana terkejut. Sungguh mengagumkan. terima kasih, cikgu. Memang setahun terpilih, Pamang.
Ketiga-tiga anda kelihatan hebat. Saya sudah buat keputusan saya. Ketiga-tiga kamu adalah pemenang. Terima kasih kepada kerja keras dan usaha mereka. Ketiga-tiganya menerima ganjaran yang layak dan menjadi juara yang hebat. Terima kasih kerana menonton semua. Siapa yang anda rasa paling bersinar hari ini? Kongsikan idea dan jawapan anda dalam komen di bawah. Selamat tinggal!